Pertama, syukur banyak-banyak pada Allah, Allah pilih kita. Yang kedua, doa banyak-banyak dengan Allah supaya Allah beri kita istiqamah dalam hayat kita. Dan yang ketiga, tuan-tuan puan, pencarian ilmu jangan berhenti di sini sahaja. Keluar kita daripada sini, tuan-tuan puan, habis ceramah, habis tugasan AJK Ahli Jawatan Kuasa Surau, selesai. Tanggungjawab kita macam mana? Kita datang untuk belajar, kita balik untuk beramal, insya-Allah. Mudah-mudahan pilihan yang terakhir yang kita buatlah hidup kita ni dua. Nak ke tak nak? Dosa ke pahala? Syurga ke neraka? Tak ada orang lain boleh bantu kita. We ourselves, diri kita sendiri yang memilih laluan-laluan yang kita inginkan. Hidup ini, kata ulama, Allah tidak menilai dengan bagaimana kita bermula, tetapi Allah akan menilai kita dengan bagaimana ia diakhirkan. Kita nak mati macam mana, kita yang buat amal apa yang kita inginkan. Tengok semalam, tuan-tuan puan, ada satu imam yang tengah duduk semayang, bangkit daripada rukuk, nak sujud, jatuh rebah, langsung meninggal dunia. Ya Allah, seronok. Dia meninggal dunia boleh jadi kerana dia sangat suka semayang. Lalu Allah mengakhirkan hayatnya dengan solatnya. Kita nak Allah matikan kita dengan Quran, jaga Quran kita. Kita nak Allah matikan kita dengan qiyam, maka banyakkan qiyam kita. Kita nak Allah matikan kita menjadi orang yang kita sayang, maka jangan berhenti untuk melakukan kebaikan dengan apa yang kita ada.